Okey, sekarang kita berada di tingkat 2 di ni rumah burung kedai lah. Okey. Rumah burung kedai ya. Bawah kedai, atas rumah burung. Jadi selepas kita upgrade 40 hari, ni Alan tengok. Ni nampak kameraman tengok sini. Ni nampak. Ni kita sudah ada tumpukan 40 hari dan kalau kita tengok sini dah ada sarang. Kameraman tengok sini. Nampak? Mula dah buat sarang. Okey, kita pergi lagi belakang. Bahagian depan. Sorry. Tuan rumah kata bahagian depan. Okey. Ni tengok, ini pun sudah ada. Okey, dan dah ada sarang pun. Kameraman tengok sini. Kan? Ni pun dah tengah buat lah Alan. Okey. Dan di sini pun tengok sudah ada. Okey. Okey, kita pergi lagi. Ni tumpukan Alan. Tengok. Boleh nampak Tengok. Kameraman boleh tengok sini. Okey, dah ada dah. Mula masuk lah ni Alan. Jadinya burung ni pun dah mula masuk daripada depan sampai ke belakang lah, hujung lah. Dah mula masuk hujung sampai ke hujung. Jadi ni nampak. Nampak ni Alan sudah sampai ke belakang sudah ke depan lah okey, nampak. Kita jalan lagi Alan. Okey. Nampak ni. Ini pun sudah ada. Okey. Ini. Okey. Ini kita tengok. Okey. Sarang ni tengok sini. Ni sudah ada sarang. Okey, ni. Nampak kameraman sini. Tengok sudah ada sarang. Okey. Alan berjalan cakap. Okey. Ini bahagian depan di bahagian bilik VIP lah, kerana di bilik yang besar sekali lah. Nampak kameraman pun dah ada sarang. Ada yang sarang baru, ada yang tumpukan baru, ada yang tumpukan lama. Sudah nampak tumpukan. Jadi ini nampak mana di hujung. Ini Ni pun dia tapak tapak. Okey. Nanti kita tengok mana lagi sarang. Tumpukan dah ada tapi sarang pun sudah ada. Ni. Nampak. Okey, ni. Okey, dan di sini dah tunjuk. Okey, kameraman. Okey, kita jalan lagi. Tumpukan dah banyak tapi nanti dia akan bersarang tak lama lagi. Ini. Nampak? Okey, dah ada. Dan di sini. Nampak sini, kameraman sini. Okey. Dan di sini pun dah ada lah. Dah ada burung duduk lah. Okey. Okey, dan di sini lah. Dan di sini. Okey. Okey. Jadinya kameraman tengok sini. Jadi macam mana komen Alan mengenai perkembangan selama 40 hari? Okey, jadinya perkembangan pun kita tengok dah ada tumpukan, ada kesan ataupun dah ada yang mangkuk-mangkuk lah. Jadinya kita tunggulah lagi. Tunggu dia punya proses dia lah. Tunggu. Okey, itu saja. Apa-apa pun terima kasih Alan. Nanti lagi sebulan kita datang lagi. Okey, kita akan sembuh lah. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih. Okey.